Pleositosis CSF bermaksud peningkatan jumlah sel darah putih dalam cecair cerebrospina. Cecair cerebrospina dikeluarkan dengan melakukan fungsi lumbar, iaitu dengan memasukkan jarum ke bahagian bawah belakang dan mengeluarkan cecair untuk dihantar bagi analisis. Secara normal, sel-sel iaitu sel darah putih dalam CSF tidak sepatutnya melebihi 5 sel per milimeter padu atau mikroliter. Jika terdapat lebih daripada 5 sel, ia dipanggil pleositosis CSF. Jika bilangannya antara 5 hingga 25, ia dipanggil ringan. Antara 25 hingga 100, ia dipanggil sederhana dan melebihi 100, ia dipanggil teruk. Jika bilangan sel melebihi 100, ia selalunya disebabkan oleh jangkitan, paling kerap jangkitan bakteria atau kadang-kadang boleh juga berlaku dalam kes tuberkulosis atau jarang-jarang jangkitan virus. Jika bilangannya kurang daripada 100 dan lebih daripada 5, ia masih dianggap tidak normal, tetapi terdapat banyak diagnosis pembezaan lain yang boleh menyebabkan keadaan ini selain daripada jangkitan itu sendiri. Ia juga boleh disebabkan oleh keganasan pada bahagian lain badan yang telah merebak ke meningis. Keadaan ini dipanggil sebagai meningitis carcinomatosis dan ia juga boleh berlaku dalam keadaan encephalitis autoimun yang lain serta boleh terjadi pada pesakit yang mengalami stroke atau juga multiple sclerosis atau gangguan demielinasi. Jadi walaupun peningkatan protein adalah jauh lebih tinggi berbanding peningkatan selular dalam keadaan-keadaan lain tersebut. Jadi pleositosis CSF bermaksud terdapat peningkatan jumlah sel darah putih dan ini lebih cenderung dikaitkan sama ada dengan jangkitan atau keganasan yang perlu kita pertimbangkan.